Okey bang, ini hari saya nak tunjuk dekat abang-abang semua satu high pressure water jet keluaran daripada Ogawa, tapi yang jenis gasoline. Yang jenis mudah bawa, ada roda. Cuma cara nak dapatkan air tu abang fikirlah, takkanlah cara nak dapatkan air pun saya fikir sekali. Saya cuma fikirkan abang macam mana cara abang nak buat pembersihan kawasan, apartmen ke, abang ada kontrak ke, ataupun nak pakai untuk kebun pun boleh, tak ada masalah. Yang ini DX 2700 dengan 180 bar 4-stroke engine. Okey, untuk model ni memang antara model orang cakap gasoline water jet ataupun gasoline punya high pressure ataupun minyak punya engine untuk water jet yang paling famous dan paling laku adalah model ni. Untuk dia punya engine, dia pakai engine 7 horsepower 7 horsepower dengan 180 bar. Kalau abang beli, dia akan datang kotak macam ni. Okey, engine ni duduk dekat dalam, cuma dia belum pasang lah kalau yang beli online. Kalau datang kedai memang kita akan tolong siap pasang, siap start semualah. Alright. Abang dia akan semua ni akan cuma senang lah, dia punya ni je yang akan tercabut. Okey, dia duduk dalam kotak, tinggal masuk je dia punya handle, kau tim. Alright. Untuk set ni abang akan dapat nozzle sekali, nozzle gun, dapat hose. Alright, dapat hose, tapi hose ni pendek sangat lah. Biasa orang akan ganti pakai hose oren yang sendiri punya yang panjang lah. Hose ni lebih kurang dalam 3 ke 4 meter saja. Alright. Kalau untuk dia punya hose yang main hose ataupun dia punya hose nozzle, dia panjang 10 meter. Panjang 10 meter. Dia kalau dah panjang 10 meter, abang jangan tanya lagi. Kejap lagi ada je yang komen. Nak yang lebih sikit, yang panjang 80 meter ke, ada tak? Ini tak ada. Dia memang 10 meter je bang. Sebab ini pressure hose. Pressure hose ni dia dah memang ikut kemampuan enjin. Kalau abang tambah dia punya hose, panjang hose, dia punya pressure mesti drop. Alright, pressure mesti drop. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Abang pergi je dekat mana-mana hose, kedai hose yang ada kompres, ada mesin kompres, dia boleh pakai. Sebab apa? Dia punya kepala ni memang nak kena kompres lah. Abang kalau pakai hose clip ke apa, memang tercabut. Okey, ini dia punya gun punya extension. Alright, gun punya extension, dia punya gun lebih panjang lebih kurang semeter macam ni. Alright, untuk dia punya panjang lebih kurang semeter lah macam ni untuk dia punya gun. Lagi apa dia dapat? Pembuka plug dan juga filter. Alright, untuk dia punya gun nozzle pula ada dekat sini. Ini dia punya gun nozzle, ada 0 degree, ada 15 degree, ada 0, 15, 25 dan juga 40 degree lah untuk dia punya nozzle ni. Alright, abang boleh tinggal dia plug in nozzle. Alright, dia tinggal cabut, tukar, gantilah. Okey, kalau ada yang nak berminat untuk dapatkan model yang macam ni, macam biasa, abang boleh datang dekat mana-mana cawangan Warnes yang berdekatan dengan abang, ataupun boleh beli semasa live sedang dijalankan. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan komen dekat bawah. Sebelum terlupa, nanti ada yang tanya harga. Untuk model ni harga dalam 1,000 lebih lah. Alright, dalam 1,000 lebih. Kalau abang nak beg kuning, nak tahu harga detail pun tinggalkan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.